Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Selamat datang ke podcast Sera TV. Saya Dr. Husna binti Muhammad Khairul Ikhwan, hos anda pada hari ini. Bersama-sama saya ialah Ustazah Hazlina binti Nawi. Selamat datang Ustazah. Terima kasih Nawal kerana sudi menjemput Ustazah ke podcast Sera TV. Hari ini kita akan membincangkan tajuk sedekah di bulan Ramadan. Ustazah, mengapa sedekah sangat digalakkan di bulan Ramadan? Silakan Ustazah. Okay, baiklah, terima kasih. Okay, berbalik pada soalan tadi. Okay, kenapa sedekah digalakkan dalam bulan Ramadan? Okay, sedekah adalah sangat digalakkan pada bulan Ramadan kerana bulan Ramadan merupakan bulan gandaan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemurah dan menjadi lebih pemurah lagi ketika bulan Ramadan. Okay, hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut Nabi menjadi lebih dermawan lagi daripada angin yang bertiup kencang apabila tiba bulan Ramadan. Okay, ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dianjurkan. Sedekah adalah sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Apakah dalil daripada Al-Quran tentang galakan bersedekah? Silakan Ustazah. Okay, dalil daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Maksudnya perumpamaan orang yang bersedekah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai di mana setiap tangkai itu terdapat 100 biji dan Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki. Ayat ini menunjukkan bahawa ganjaran pahala sedekah adalah sangat besar, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Adakah sedekah hanya dalam bentuk wang sahaja? Silakan Ustazah. Okay, baiklah. Sebenarnya sedekah ni tidak semestinya dalam bentuk wang. Okay, bersedekah boleh dalam pelbagai bentuk, antaranya membantu ibu bapa di rumah, memberi makan untuk orang berbuka puasa, berkongsi ilmu dengan rakan-rakan, dan sedekah yang paling senang sekali ialah senyuman dan berkata perkara-perkara yang baik. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Sebagai penutup, apakah nasihat daripada Ustazah untuk kita semua? Okay, sebagai kesimpulannya, nak bersedekah tidak perlu tunggu kaya. Okay, kita boleh bersedekah mengikut kemampuan kita. Okay, Ramadan ialah bulan untuk melatih diri kita menjadi seorang yang lebih pemurah, lebih prihatin dan juga lebih bersyukur. Semoga amalan sedekah kita menjadi asbab turunnya rahmat Allah dan rezeki dan membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat bermakna. Sekian dulu podcast Sera TV pada kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.